Okay gang, kalau hampa nak try camping suasana ala-ala dalam hutan sikit, kemudian hampa nak enjoy view sungai yang memang sangat cantik, yang dia fresh dan sejuk, hampa kena try campsite ni. Campsite ni memang special sebab dia bukan ada satu sungai, tapi dua sungai di kiri dan kanan campsite. Hari ni kita ada kat Selama, Perak, dan kita nak tunjuk satu spot yang baru, yang best untuk camping. Jom kita tengok. Review bang baik. Okay, kita sekarang ada kat Di Rambung Campsite. Campsite yang baru saja beroperasi selama 2 bulan. Jadi pemandangan campsite ni baru lagi dan saya nampak tak ada lagi orang review dengan keseluruhan. Jadi hari ni kita nak tour sikit lah, nak tunjuk apa yang best dekat campsite ni. Okay, pertama sekali, jalan nak main campsite ni, hampa tak payah risau lah. Sebab keseluruhannya semua jalan tar. Jadi kereta apa pun boleh masuk ke dalam campsite ni, tak ada masalah. Kemudian bila hampa sampai, kereta hampa pun boleh masuk untuk drop off barang. Dan tempat parking kereta pun tak jauh daripada campsite. Hampa boleh tengok kawasan campsite ni dia memang luas. Banyak pokok-pokok tinggi dan suasana dia hampir keseluruhannya semuanya redup. Untuk tapak kemah dia ada beberapa zon. Jom kita tengok kawasan dia bermula dengan zon A. Okay, ni tapak zon A. Zon A ni dia bagi nama zon mawar. Kalau betul tapak zon A ni, tapak dia memang dia bagi memang rata betul. Dia letak pasir batu-batu supaya kita senang nak sedap kemah. Lagi satu tapak dia memang depan tapak dia semua ada plug point. So extension tak payah panjang mana dekat ni je. So tapak dia bersih, besar. Jadi untuk kita sedap kemah. Tapak ni bergantung kepada saiz dia. Dia ada sampai RM60 dan sebagainya. Saya akan letak harga dia nanti. Yang paling teduh hujung sana. Tapi sini pun okey juga, cuma bila tengah hari ni dia panas. Dia punya view memang betul-betul depan sungai. Sungai dia curam sikit lah nak turun ni. Ada tangga. Kalau betul sungai dia tak dalam mana. Jadi tapak ni dia punya keistimewaan. Tapak dia bersih, senang sedap, ada plug point luas. Tapi sungai dia tak dalam lah. Jadi ikutlah hampa prefer yang mana. Kalau macam saya ambil tapak belakang. So, saya akan tunjuk zon dari belakang. Dia ada zon B, saya duduk zon B dan satu zon C. Jadi siapa yang prefer tapak ni, tapak bersih dan ni, boleh ambil tapak ni. Tapak betul-betul ada plug point dan sebagainya. Okay, kita tengok tapak zon B. Zon B Sakura. Tapak zon B ni harga dia murah. Harga dia RM30 ada, RM35. Dia ada juga plug point. Tapi dia punya tapak ni tak sekata macam A. Jadi tapak dia ada tak level, ada batu-batu sikit, ada batu. Jadi sesuai untuk orang yang dia jenis minimalis, dia tak bawa sangat barang banyak, kemah dia pun tak besar mana, jadi dia boleh guna tapak zon B lah. Iaitu B1, B2 dan ada satu lagi B3 di belakang tandas dekat dengan sinki. Saya ambil tapak tu. Okay, ni tapak B3, tapak yang saya pilih. Saya cerita apa saya pilih tapak ni. Tapi yang pertama sekali, tapak ni okey lah, sedang-sedang untuk muat satu kemah. Ini Payung Camp Mansion M, baru beli. Jadi kita try sedap sini dengan buka flysheet semua cukup lah. Kemudian nampak dia ada plug point bantu. So senang nak tarik ke kemah. Nampak kawasan dia. Cukup lah luas untuk kemah size M ni. Kalau kemah size L mungkin agak sempit sikit lah. Dan tapak ni pun dia ada batu-batu juga. Tapi saya pilih tapak ni sebab dia sangat dekat untuk pergi ke wild camping tu. Nampak ada zone wild camping, kita akan tunjuk lagi. Zone ni memang sungai dia sagi kita akan tunjuk memang sangat cantik lah. Jadi kalau saya duduk tapak ni, saya dekat lah nak pergi ke sungai yang sangat cantik di hujung tu. Sungai yang luas nak mandi. Tapi kalau hampa ambil tapak A, hampa kena mandi sungai depan tu, ataupun hampa nak jalan jauh sikit lah. Okey, saya tunjuk tapak C dulu, kemudian baru saya akan tunjuk mana yang specialnya. Yang paling specialnya di campsite ni adalah sungai di hujung sekali tu. Okay, sekarang kita tengok tapak C. Tapak C, dia sungai balik sana. Di sini dia ada dua sungai. Jadi tapak C sungai balik sana. Sungai balik sana dia sangat sesuai untuk budak-budak sebab dia tak laju macam sungai yang tapak A dan tapak B. Okay, tapak C ni dia agak tenggelam sikit. Jadi kalau hujan tu nampak kami gali parit tu lah untuk pastikan ayak jalan kalau hujan. Tak mau bagi banjir lah. Jadi tapak ni pun murah, RM30 je. Besar, boleh muat satu flysheet, satu ni. Tapi dia punya kelemahan dia tanah dia tak sekata. Dan juga
tapak ni dia tak ada plug point. Kalau hampa nak plug point, hampa kena tarik daripada situ. Jadi yang ni mungkin 10 meter, hampa perlukan 20 meter extension lah. Okay, ni dia sungai di support zone C. Bawa sungai dia jenis tak laju sangat. Jadi takkan nak mandi-mandi sini boleh lah, sesuai. Sebab dia cetek sungai dia tak kuat macam sungai di sana. Okay, ni support zone C. Antara paling murah tu, 30 ringgit saja. Okay, ni dia punya kemudahan tandah. Masa sekarang sebab dia baru buka. Jadi tandah ada satu untuk lelaki, satu untuk perempuan je. Okay, ni tandah belah perempuan. Memang ada satu je tandah. Buat masa sekarang lah sebab baru pun 2 bulan buka. Jadi mungkin dia akan buat lagi lah. Ni tandah untuk lelaki. Tandah dia ada sediakan sinki sini. Sinki 2 senang nak masak. Kemudian ada sinki 2 dalam. Kemudian dia punya tandah simple je lah. Satu tandah dan satu shower. Okay. Sekarang jom kita tengok highlight campsite ni, iaitu Wild Camping Zone, di mana terletaknya satu spot yang sangat cantik dan yang paling best dalam campsite ni. Wild camping ni tak sesuai untuk orang yang jenis setup berbrand. Maksudnya setup yang banyak sangat tak sesuai. Sebab saya akan tunjuk tapak dia. Tapak dia mungkin muat untuk kemah yang tak terlalu banyak barang-barang dia. Okay. Tu antara tapak dia. Yang pertama sekali, tapak dia memang tak ada elektrik ya. Boleh abang nak tarik dari situ boleh, tapi tak tahu abang nak buat extension panjang mana. Asal 30 meter juga kot. Okay, ni tapak dia. Abang tengok tapak dia boleh, rasanya boleh muat untuk kemah 2-3 orang ya. Ataupun kemah 3-4 orang. Abang tak boleh sedap banyak-banyak lah. Sesuai untuk yang minimalis. Tapi sini, bila main sini angin dia dah berubah dah. Angin dia jadi macam sejuk. Sebab satu pokok-pokok buat sangat teduh. Dan dua, dia punya air sungai banyak. Nampak boleh tengok sungai. Sungai yang tanah laju tadi, sungai yang sama dah jadi tenang sebab tak banyak batu. Dalam air dia sangat sejuk dan best. Nampak belah sini boleh ada sungai. Jadi sungai ni akan bertemu di belah sana. Yang ni ya spot yang sempoi. Spot yang sempoi di sini. Jadi saya daripada tapak B3, saya memang akan mandi sini ya. Jalan kaki mandi. Tak jauh mana dekat saja. Boleh tengok sungai dia memang tak tahu nak habaq lah. Antara sungai yang paling best untuk mandi. Sebab apa? Sebab air dia banyak. Batu tu boleh terjun. Boleh terjun batu tu. Air dia memula dari sini. Budak-budak boleh mandi ya dekat pasir ni. So budak-budak boleh main tepi-tepi. Untuk yang dewasa yang mana pandai mandi, boleh pergi tengah sikit. Yang mana betul-betul pandai berenangnya boleh pergi di tengah. Sebab tengah tu, di kawasan hijau tu memang air dia dalam lah. Dalam tu maksudnya tenggelam tu ya. Macam saya 176 cm pun tenggelam lah kepala. Tapi untuk orang yang berani dan orang yang terror mandi tak ada masalah. Sebab selepas ni dia ada batu-batu je, dia tak dalam balik. So untuk orang yang memang pandai mandi, syok berenang ni. Terjun batu sana, berenang. Tak tahu nak habaq dia punya experience tu. Air dia sangat fresh dan sejuk macam air ais. Jadi antara highlight tempat ni adalah sungai dia. Sungai dia memang cantik dan sangat best untuk mandi. So rugilah siapa yang main di tapak di Rambung ni. Kalau mandi di depan saja, bagi saya agak rugilah. Tapi kalau hampa memang tak prefer mandi sungai yang dalam, tak apalah. Tapi kalau macam saya, nombor satu adalah sungai ya. Keselesaan tapak tu bagi saya tak apa sangat. Sebab nama pun camping kan, bukan glamping. Jadi sepanjang duduk 3 hari 2 malam di campsite ni, cuaca di campsite ni panas campur hujan rintik-rintik. Dia punya cuaca tu rasa agak berkuap sikit. Sebab angin tak berapa masuk ke kawasan campsite ni. Mungkin sebab banyak pokok di keliling dia. Tapi bila malam tu dia akan start sejuk lah. Tambah-tambah kalau hujan. Waktu malam di campsite ni boleh kata agak cerah di kawasan tengah. Dia ada sediakan lampu-lampu dan juga lampu yang terang di kawasan tandas. Tapi untuk campsite yang jauh dari tengah tu, dia kena pasang lampu sendirilah. Sebab dia akan jadi gelap sikit. Dan satu lagi, line internet di sini waktu siang boleh kata tersangat slow. Takkan boleh lepas mesej WhatsApp yang tu pun slow. Tapi bila malam, line tiba-tiba akan ada balik. Dan bolehlah hampa nak browse sikit-sikit internet. Jadi expectation dia bila hampa main di campsite ni, jangan hampa ingat nak selesa sangat macam resort 5 bintang. Campsite ni more kepada vibe nature dalam hutan. Untuk hampa rasa suasana yang memang best untuk hampa rehatkan hampa punya minda. Kalau hampa nak selesa, ambil tapak A. Sebab dia lah tapak yang paling selesa, luas dan senang nak set up. Tapi kalau tapak B dan C, dia dekat dengan tandas. Tapi hampa kena prepare sikit. Bila hujan tu dia akan jadi lecah sikit.
barulah rasa suasana camping kan. Sekali lagi, campsite ni baru saja beroperasi 2 bulan. Jadi pelan-pelan lah mereka akan improve campsite ni dari semasa ke semasa. Dan harga yang mereka charge untuk sewaan tapak boleh kata lebih murah daripada campsite-campsite yang lain. Okey, itulah sebab sikit tentang campsite di Rambung ni. Saya tak mahu cerita panjang-panjang. Kalau hampa nak tahu lebih lagi, hampa kena mai test sendirilah. Dan hampa kena rasa sendiri kesejukan air sungai dia. Okey, itu saja dari saya. Zia Khairi. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.